Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zahra nak share resepi ayam Parsi. Kita tak pandai makan rempah yang biasa. Kita panaskan minyak di kuali. Mungkin di luar sana akan nampak minyak Kak Zahra agak sedikit ada kotor-kotoran. Ini bukan kotor apa ni, saya goreng lada. Lada bijinya tu keluar lah. Kemudian ada badam dan juga kismis. Nampak tu. Minyak yang ini puan guna untuk masak ya. Okey, kita panaskan sekejap minyaknya. Okey, kita nak tumis bawang. Tadi kan bawang besar 2 biji. 1 puan mayang. Nak cincang pun boleh lah. Sama dengan ni tadi. Kayu manis. Okay, sementara bawangnya ni nak jadi, kita nak blend. Okey, kita nak blend 1 lagi biji bawang besar tadi ni. Sebiji bawang besar. Bawang besar 2, 1 kita tumis mayang, 1 kita kisar. Halia dan bawang putih. Blend seperti biasa. Gunakan air ataupun nak pakai minyak juga boleh lah. Ya. Okey, kita nak dia macam ni puan. Dah dekat-dekat nak coklat. Ya, so kita akan masukkan yang kita kisar ni tadi, bawang besar, bawang putih dan halia. Kita tumis ni sampai pecah minyak. Okey. Kak Zahra nak masukkan rempah. Saya kecilkan api. So kita nak masukkan serbuk ketumbar, serbuk jintan putih, lada hitam dan juga serbuk kunyit. Pedas lauk ni datang daripada lada hitam dan sedikit rempah. Okey, kita tumis bentar. Alright, saya nak masukkan sedikit air. Okay, kita masukkan air, kemudian kita biarkan sebentar sampai dia agak pekat sikit. Kita masukkan 3 kali airnya. Saya kalau masak jenis rempah yang kita tumis, saya masuk air 3 kali supaya rempah dia tu jadi masak tau. Okey, saya nak masukkan garam. Saya nak masukkan air lemon. Air lemon ikut. Nanti kejap lagi you rasa ya. Kalau tak cukup masam, you tambah. Ya, kita nak masukkan ayam. Okey, kita balik-balik. Lauk kita dah nak masak dah. Okey, kita balik-balik ya, biar ayam ni mesra dengan rempah ni ya. Okey, kemudian kita nak masukkan apa yang kita dah goreng ni tadi. Lada kering kita goreng, kismis dan juga badam. Kita balik-balik. Kalau puan rasa macam kat rumah ramai yang nak makan, tambah air sikit lagi. Kalau tidak, dia memang pekat macam ni baru dia cantik. Saya letak sedikit saja gula. Ini terpulang ya puan. Kalau puan rasa dah okey, saya tambah sikit je. Tak sampai pun 1,5 sudu. Okey. Kita nak masukkan last daun sup. Kalau rasa suka daun ketumbar, sukati. Cuma yang ini macam dia tak berapa, lauk ni tak nak bau ketumbar, daun ketumbar ya. Okay. Dah pun siap lauk kita. Sekejap, setengah jam dah masak dah. Alhamdulillah dah pun siap resepi kita hari ini, iaitu ayam Parsi buat tetamu Kak Zahra. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.